tingginya. Tinggi kan? Aiskrim ni harga dia satu RM40. Hello guys, hari ini kita berada di Mall TRX. Ini first time kita datang ke Mall TRX. Kita nak explore apa ada dekat sini. Jangan lupa like and subscribe. Kita parking dekat bawah ni. Ini adalah dia punya lift lobby. Mana mall kosong Oh, ingat kita dekat care clinic kita punya lift nanti. Bau bangunan baru. Welcome to the Exchange TRX. Kita masuk ke sini tadi. Ingat kita dekat Starbucks tadi. Tu bawah ada lagi, kita kat atas ni. Ramai orang dekat Apple. Jom masuk jom. Ni kita masuk kat Apple tingkat 2. Ada competition ke apa? Ini kalau beli sedap kan. RM20. Kita nak relax, jalan-jalan. Dekat Apple ni kita boleh naik kat atas ni. Kita boleh keluar. Cantik lah kat luar. Tapi panas sikit lah. Kau ready tak? Kita jalan luar ni. Panas-panas. Tu dia bangunan. Mana ni? Astaga, tingginya. Tinggi kan? Ni kalau Ike naik atas tu, memang Ike dah takut. Tu lagi tinggi bah. Ni dia ada taman dia kat sini. Jom kita pusing taman. Apa ni bah? Kata panas, tak panas pun. Panas lah ni, tak panas. Tipu bawa kata panas. Dari situ Mama ambil. Dia nak ambil gambar kat situ soalan ni. Kat mana? Tu dia nak ambil gambar buku dia kat situ. Dah Papa ambil gambar dekat. Jangan ni bah. Ada macam puzzle. Boleh tekan pun lah. Budak-budak ni bawa baju lah mandi. Tak payah pergi water park. Masuk masuk. Ni apa pula? Ni macam tempat banyak-banyak juga. Okay guys, kat sini tempat dia memang panas sikit lah sebab tengah hari kan. Tapi memang cantik tempat dia. Tak boleh lah, dia tak pasang je. Boleh, kena tekan. Tak keluar. Macam mana nak minum? Air pun slow. Kan basuh tangan ni. Kat sebelah ni ada pokok pandan. Kalau nak buat nasi lemak boleh ambil daun pandan kat sini. Panas lah? Memanglah panas. Sekarang pukul 2. Memang matahari terpacak dekat atas kepala ni. Panas. Jom kita jalan kat dalam pula. Aurum Theatre. Tu screen X. Movie. RM40. IMAX RM70. Tu ni yang screen X tu ada 3 screen. Memang luxury punya pengwayang. Ada pancarakan merdeka. Ada sekolah Haiwan.
Di mana jalur gerak, jalur gemilang. Persembahan pancaragam Merdeka. Nampak tak? Nampak kan? Mall ni besar weh. Kalau kita nak jalan memang penat ni. Kedai-kedai dia semua butik-butik mahal ni. Mana? Oh, Bapa tengok. Siapa tu? Tak kenal? Breitling. Fuyo. Tengok guys, jam dia berapa ribu ni harga ni. Apa istimewa jam ni? Dia tak tulis. Dia tak tulis harga. Macam mana nak beli tak ada harga? Tanyalah lagi. Sini dia punya butik dia semua butik yang mahal ni. Butik yang kita tak pernah dengar dekat mall-mall biasa. Ada dipstick, Oilin, Golden Goose, Longinus. Ni ada market lain. Messi pada sampai sini. Ha. Messi dah sampai sini. Mana Messi? Itu Messi seluk. Ni dah. Kapas. Oh, ni kapas. Tak ada orang jual pun. Oh, ni pun Switzerland ke? La Prairie, Prairie Switzerland. Ni aiskrim mahal ni. RM50 lah satu. Serius RM50? Ya. RM25. Aiskrim ni harga dia satu RM40. Noh lah bubu. Ini harga dia RM35. Adik rasa kan? Semua ni murah je. Yang ni je yang mahal. Apa ni lah? Michael Kors guys. Michael Kors. Beg tangan mahal ni. Prada pun ada. Oh, bag Coach. Bulgari. Ni apa dia? Rantai ya? Bulgari. Ni ada Chanel, ada Dior, ada Louis Vuitton, LV, tu Gucci. Dalam banyak-banyak jenama, kat Melayu ni ke yang popular? Fendi. Ha. Fendi. Fendi ni yang dekat floor bawah ni dia ada banyak kedai makan pula. Macam kedai ada. Ada Absolute Thai, Nandor. Maki. Kedai maki pun ada. Siapa yang kena maki masuk kedai ni. Kiros Kebab Signature. T-Life Plus. T-Life lah. Apa beza ni? Entah. Ni K-Fry. Urban Korea. Nak churros lah? Dia nak churros. Nak churros lah?